Dengar sini semua, kapal terbang kita akan terhempas. Payung terjun cuma ada 3 dan salah satu saya punya. Jadi korang bertiga perlu berebut 2 payung terjun yang lain. Saya ada suami dan anak. Saya perlukan payung terjun. Saya budak lagi, jadi saya perlukan 1. Pakcik pun perlukan 1 sebab pakcik nak jumpa cucu kesayangan pakcik. Bagi dekat pakcik. Haha, semoga berjaya, loser. Tak apalah adik, awak ambil je lah payung terjun yang last tu. Tolong bagi tahu suami dan anak anti yang nanti sayang sangat diorang. Tak apa, Aunty pun akan dapat payung terjun. Ha? Apa maksud awak? Orang tua tu dah ambil 1, jadi tinggal 1 lagi lah. Tak, dia tak ambil. Yang dia ambil tu beg sekolah saya. Asal tak boleh ni?